Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita diberikan kesempatan untuk berhimpun dalam majlis ilmu yang penuh barakah ini. Di bulan Ramadan yang mulia ini, kita sudah pun berada di 10 malam terakhir, detik yang penuh rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malam-malam ini bukan sekadar penghujung Ramadan, tetapi peluang terbaik untuk kita reset dosa dan ribut iman, insya-Allah. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum kita meneruskan dengan ceramah utama majlis ini, dengan sukacitanya menjemput Yang Berusaha Profesor Mahir Dr. Wan Muhammad Hirwani Wan Husin, Pengarah Inovasi at UKM, untuk menyampaikan ucapan alwan. Dipersilakan. Terima kasih Pak Husin tadi. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Jadi Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Masa ini pertama kali lah kan saya bertemu dengan Ustaz kan. Walaupun saya orang Penang, boleh jumpa dekat kita. InsyaAllah. So saya pernah datang ke Madat ni. Datang lah kan. Datang juga sebab mak saya memang suka tempat ni. Alhamdulillah. Jadi dia mengikut mak saya lah. Okay. Jadi saya tak sangka lah kan Ustaz sanggup datang kan ke ni, ke UKM. Masa ni first time Ustaz dah. Ke sebelum ni pernah? Benar. Beberapa kali. Jadi harap dapat kita semua belajar lah kan di 10 malam terakhir kan, sedikit ilmu dan juga perkongsian daripada Ustaz. Jadi harap kamu semua, tuan-tuan puan semua tak mengantuk lah. Bukan senang nak jemput Ustaz ni kan, dia dah full. Jadi kita berjaya juga dapat Ustaz Madat ni. Dan juga ini juga dibuat secara live atas talian. Jadi kalau siapa yang ada atas talian tu, kalau nak bagi bunga ke, nak bagi bagilah kepada kami. Jadi kita boleh mengalurkan kepada Ustaz. Saya selalu dapat lem lah, nasi lemak semua. Okay, so tak apa-apa saya beri. Inilah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Wan Hirwani di atas ucapan yang penuh bermakna sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita kini beralih kepada segmen utama majlis, iaitu ceramah bertajuk 10 malam terakhir reset dosa ribut iman, yang akan disampaikan oleh seorang tokoh dakwah yang tidak asing lagi, Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Beliau bukan sahaja seorang pendakwah yang aktif, tetapi juga seorang pemimpin yang berdedikasi dalam menyebarkan ilmu Islam serta membimbing masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Dengan ilmu dan pengalaman yang luas, insya-Allah perkongsian beliau akan memberi manfaat besar kepada kita semua dalam memanfaatkan fasa akhir Ramadan ini. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz Muhammad Yaakob Yusra untuk meneruskan majlis kita pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair, amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayusibu ummati da'ul umami ya Rasulullah wa ma da'ul umami al-ashar wal bataru wat takasur wat tanajush fi dunya wat tabaghut wat tahasud hatta yakuna al-baghyu aw kama qala, rawahu Imam Al-Hakim. Yang saya hormati ini puan pengurusi majlis, suara macam DJ, dia bagi suara vokal kan. Suara tu kalau ni boleh dijual ke radio untuk apa ni, promote produk, dapatkan ubat segera dia. Suara tu sesuai suara kita tak sesuai. Yang saya hormati juga pengarah Pusat Inovasi Tuan, dan semualah barisan-barisan pendidik, pensyarah yang saya tak sebutkan nama, tapi wallahi tak memudahkan sikit pun keilmuan tuan-puan semua yang ada depan saya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan untuk pertemuan pada pagi ini. Alhamdulillah, tuan-tuan sedang tak sedang, patut bersesuailah dengan nama tajuk lagu Pejam Celik kan. Pejam Celik
Hari ini dah masuk hari yang ke-26 dalam bulan Ramadan, dan malam ni malam ke-27. Jadi tuan-tuan, sesibuk manapun kita, selok-lak manapun kita, janganlah menidakkan hak bahawasanya doa yang kita duk baca, kita dengar tu imam baca pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Di antara bilangan 4 tarawih itu biasanya imam akan baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuun karimul afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau tuan-tuan jadi tak tuang tarawih, tuan-tuan akan selalu dengar doa ni. Minta apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta Allah meredai kita untuk masuk kita ke dalam syurga Allah. Wa na'udzubika min sakhatika, dari Allah jauhkan kita daripada api neraka Allah. Allahumma innaka afuun karim. Ya Allah, Tuhan yang suka untuk memberikan keampunan, dan kita mohon keampunan kepada Allah. Maka inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan reset pada dosa-dosa ni. Tuan-tuan, dalam kehidupan ni kadang-kadang kita buat masuk benda yang tak elok ni banyak. Termasuk saya bercakap, banyak benda-benda yang merapu kita buat. Banyak benda-benda yang tak sepatutnya ada pun kita akan adakan. Maka kalaulah gadget, kalau gadget, maka dia ada button reset. Kan? Hang belilah telefon cak ayam tak mana pun, dia ada button untuk reset. Reset ni buat apa? Dia nak ni balik, nak sistemkan balik. Mungkin nak balikkan dia kepada asas, ataupun nak dia tengah duk hanging, duk tengah serabut kepala otak tu, kena betulkan balik. Maka sama dengan manusia. Maka sebab tu Nabi SAW memberikan teladan kepada kita. Ada waktu dan keadaan Nabi SAW sendiri pun akan beruzlah, mengasihkan diri daripada manusia. Antaranya kalau kita tengok Nabi duduk kat Gua Hira tu, biasalah kan, bila ada je masalah, Nabi akan ambil masa untuk muhasabah, fikirkan balik kat mana nak overcome, nak outcome ni macam mana nak settle. Maka tak semua benda kena selesai waktu tu. Kita duk ingat tuan-tuan, dengan mungkin kebijaksanaan kita, dengan kemampuan kita ni, kita duk rasa macam semua masalah kita kena settle terus. Tak semua masalah, tak semua benda kena selesai segera. Kita duk ada masalah dalam rumah tangga, tak semua benda you kena force waktu tu kena settle. You jom kita bincang sekarang, end up kita akan habis dengan pergaduhan. Patutnya ambil masa bertenang sah. Ni dua-dua tengah duduk dalam keadaan yang amarah, maka biasanya tak akan keluar keputusan yang rasional dan waras. Maka Islam ajaran kita ambil masa fasa bertenang. Kalau hang tengah duduk marah, berdiri, duduk. Kalau dalam keadaan duduk pun tak selesai masalah, berbaring atau ubah kedudukan kamu. Kalau tak selesai juga, ambil wudu, sejukkan dalam kemarahan dulu. Ni dah dia kira nak bubuh, nak selesai. Tentu bukan main dia ni Muay Thai, bukan One Championship. 3 minit tu kena habis terus. Kalau tak, sadaqallahul azim. Nak force buat apa? Sebab kita tahu agama itu ajarkan kita, it's okay to say we are not okay. Lepas tu Nabi beruzlah. Sahabat-sahabat Nabi, kita tengok Nabi Ibrahim AS disebut dalam surah Safat ayat 100. Ketika diuji dengan Allah bagi ujian yang lama, Nabi Ibrahim diuji apa? Menikah lama tak dapat anak. Bersama dengan Siti Sarah puluhan tahun lah, riwayat kata sampai umur 82 tahun tak dikurniakan rezeki. Umur umat Nabi Ibrahim tak panjang sangat, di antara 70 hingga 120. Itu average umur. Kita yang paling rendah lah baina sitin wa sab'in, di antara 60 hingga 70. Yang paling panjang Nabi Nuh, Allah sebut dalam surah Al-Ankabut yang 14. Al-Ankabut yang 14, illa khamsin, kurang 50 tahun daripada 1000. Jadi setiap daripada manusia tu ada ujian. Nabi Ibrahim Allah bagi ujian tu, Nabi Zakaria ujian ni, Nabi Nuh ujian macam dan Nabi Ibrahim ketika mana diuji dengan keadaan yang teruk pun dia beruzlah sekejap, ambil masa bertenang. Sebab memang kalau orang yang mungkin Allah bagi ujian lama berkahwin tak dapat anak, kesian kat mereka. Biasanya mereka akan sangat disakiti dengan soalan-soalan orang ramai. Sebab tu dalam Islam dia kata apa? 4 benda tuan-tuan kalau jumpa orang jangan tanya. Ni balik raya ni tuan-tuan jangan gedik tanya 4 benda ni. Yang pertama, jangan tanya soal umur seseorang. Bagus nak tanya benda lain, jangan tanya 4 benda ni. Ni disebut dalam kitab fiqh, benda yang kalau kita tanya biasanya akan menghilangkan rasa keselesaan seseorang itu. Tanya pasal umur, maka biasanya akan, kalau dia lebih muda pada kita, biasanya kita akan rasa muda lagi dia ni. Kalau dia lebih tua pada kita, akan rasa tua nak mampu dah dia nak.
Jadi para ulama kata apa? Jangan ditanya soal 4 benda. Yang pertama, jangan tanya soal umur. Yang kedua, jangan ditanya soal pekerjaan dan pendapatan dia. Rajin ditanya kerja apa. Oh, ni tersaduk ramah sangat sampai benda yang tak sepatutnya ditanya. Kan? Oh, UKM bahagian mana? Oh, dulu bahagian lain kena buang kau. Tindakan tertib kau amboi. Kadang mulut jenis capui ni. Kan? Yang ketiga, jangan ditanya soal apa? Jangan ditanya soal jodoh seseorang. Yang ni biasa anak-anak muda kita cukup stres. Balik kampung jumpa makcik bawang dia kalau tanya. Balik dah dia kata, saya gok lah ni no. Bulu mata punya panjang no. Awak tak menikah lagi, awak kat UKM tak ada orang lelaki ke? Macam kalau suka duk tanya bab jodoh ni tuan-tuan, tanya dia. Malong, suami Malong single lagi tak? Mai saya jadi madu suami Malong nak. Confirm dia tak tanya dah. Dia jumpa kita confirm lari lepas tu. Maka jangan ditanya soal jodoh, sebab ingat hidup ni dia bukan perlumbaan. Kalau perlumbaan tuan-tuan, kita akan memulakan garisan pemula dan tamat bersama. Hidup ni adalah satu perjalanan. Perjalanan tu berbeza-beza. Ada orang yang perjalanan dia macam ni, ada orang yang macam ni. Ada orang yang sekolah rendah dia cemerlang, ada orang sekolah menengah dia cemerlang, tapi mungkin dalam alam kerjaya ada ujian. Ada orang yang mungkin zaman sekolah, ya Allah, sesi otak tak bersambung langsung. Kan rasa dia ni macam lembab tak lembab, lembam tak lembam. Kan, tapi tengok-tengok mai sekolah menengah cemerlang pula. Kan ada orang yang sekolah rendah dengan menengah tahu. Tak ada langsung, kira nampak macam tak ada harapan, tapi mai tengok dalam kerjaya, subhanallah, tabarakallah. Saya ada seorang sahabat saya dulu tahu waktu sekolah rendah dengan menengah, tengok ni macam tak ada harapan. Tapi tuan-tuan jumpa baru ni tengok, berjaya dia. Loh, tengok-tengok jadi apa? Jadi ejen insurans, ejen takaful. Waktu SPM duduk sebelah saya tuan-tuan, saya stres sebab setiap subjek nama tak tulis, Lena dulu. Punya teruk dia, nama biasa kita bongok-bongok pun tulis lah nama, nombor kod lah apa segala nenek tu kan. Dia ni dapat kertas Lena tu kata Jeb, saya setiap kali dalam saya stres sebab dia. Sebab saya sampai berikat kata, "Mailah aku tolong orang sikit apa, lihat jawab sikit, janganlah bagi nampak sampai tak ada effort langsung lah." Waktu dekat sekolah dia pun panggil dia Iban. Saya tak sampai hati panggil dia Iban. Saya panggil dia nama dia Amirul. Saya jumpa dia baru ni tuan-tuan, berjaya dia. Kan? Hak dulu kawan-kawan duk pelekeh dia tuan-tuan. Tengoklah, sebab mungkin waktu belajar tak kena dengan dia punya jiwa kot, saya pun dah tahu. Tapi kalau tulis nama pun tak, Lena tu itu kurang ajar sangat kan. Tapi tak apalah. Nak abang kata apa? Susunan yang Allah aturkan itu berbeza-beza. Dia bukan wajib kena ikut satu blueprint. Tak. Orang tu masuk universiti umur 17-18 tahun. Adakah berarti dia berjaya? Ya, berjaya pada dia. Tapi kejayaan itulah subjektif. Kalau nak diukur dengan sama, susah. Kawan tu habis dia graduate umur 22, 23, 24, 25 dia kerja, 25 dia berkahwin. Adakah kita wajib ikut acuan yang sama? Jawapannya tidak. Mungkin ada orang yang jodohnya lambat, maka jangan dipaksa. Ni duk paksa orang, hang kena menikah, sat lagi anak hang nanti kalau hang umur dah 40 orang ini hampir hantar cucu. Kan? Jadi membuatkan kadang-kadang ni orang jadi stres. Lelah stres dia minta tangkap muat je lah. Kan rasa boleh je lah tengok, tak apalah, nampak macam ada function sikit, mailah nikah lah aku. Kan? Asal biarlah, asal bagi nampak je. Kan? Jangan. Lepas tu jangan pressure orang dengan soalan-soalan yang macam tu. So lepas ni ingat, kalau tanya orang jangan gedik tanya pasal jodoh. Siapa tanya pasal jodoh, masuk api Melaka. Sebab dan Nabi sebutlah hadis yang lain. Nabi kata apa? Apabila kita buat benda yang menyakitkan hati saudara kita, maka di mahsyar kelak kita akan jadi orang yang muflis. Kita akan pergi cari dia. Hadis ni riwayat ketika mana Nabi tegur sahabat namanya Abu Zar Al-Khifari radhiyallahu anhu sebab apa dia melawak dengan Sayyidina Bilal dengan keadaan yang Bilal terasa hati. Dia kata apa? Wahai Bilal, daripada anak seorang yang berkulit gelap. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, Sayyidina Bilal ni kalau kita baca dalam syarah, dia ni berkulit gelap ke cerah? Gelap. Gelap yang macam mana? Hampa kata kat sahabat tak elok lagi. Dia memang kulit dia gelap. Dia daripada Bani Habsyah. Bangsa Habsyah ni adalah orang-orang yang Afrika, daripada Afrika yang memang gelap dia, sehingga disebutkan gelap yang memang orang kata full tinted lah.
Bahasa mudah. Kalau JPJ tahan, sangkut. Saya ni tak ada lah takut sangat. Ni kalau Copex ni nampak elok sikit ni. Kan? Tapi yang kata Bilal ni memang yang tahap gelap, yang gelap, sesungguh-sungguh gelap ni. Kan? Padahal Abu Zar panggil dia, wahai Sayyidina Bilal, anak daripada ibu yang berkulit gelap. Betul tak perkataan tu? Betul lah, memang betul. Kalau dia pergi melawak, wahai Bilal, anak orang yang kulit cerah, tu memang nak kena menampak. Sebab benda tu body shaming lah kan, berlawanan dengan daripada fakta. Tapi yang ni memang betul dengan fakta, tapi tetap benda yang bawa kepada body shaming. Dan ketika tu Sayyidina Bilal terasa hati, dia mengadu pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW ketika tu dari riwayat kata telinga Nabi merah. So Nabi dalam keadaan yang marah, Nabi bertegur pada Abu Zar. Dia kata ini adalah perangai jahiliah yang kamu bawa walaupun kamu dah masuk Islam. Kalaulah Sayyidina Bilal tak maafkan kamu, di mahsyar kelak kamu akan merangkak ni pipi dan muka kamu akan berada di atas jalan, kamu akan sorong pergi cari orang yang kamu sakiti tersebut. Maka sebab tu dalam bab tanya orang, bab ni hati-hati. Dia kadang-kadang sakhaban fi aswaq, dia akan menyakitkan orang. Yang keempat, jangan ditanya soal anak. Kecuali kita tengok memang dia usung anak dah, ada apa. Kalau tak, jangan ditanya. Saya kuliah di Kuala Terengganu beberapa tahun lepas. Ada seorang doktor, dia doktor, pasangan suami isteri ni doktor. Dia main habis tu, dia main salam. Dia salam tu dia peluk tu lain. Dia peluk, bila peluknya tu biasa kata biasa ni mesti ada benda nak sembang ni kan. Dia habis pada semua tu, saya bersembang lah dengan dia dekat luar masjid. Dia kata ustaz, saya sedih. Dia kata ustaz, saya berkahwin dengan isteri ni dah berapa belas tahun, Allah uji masalah tak dapat zuriat. Dan dia kata dia orang ni doktor, sama-sama doktor. Jadi dia tahulah apa prosedur perlu dia buat. Dia kata kami dah buat IVF 4 kali dah. Still tak ada. Dia kata kami dah buat ujian kesuburan, suami isteri ni, laki dengan perempuan buat, dua-dua tak ada masalah. Sperma suami pun okey, yang kesuburan isteri pun tak ada masalah. End up dia kata ustaz, kami memang tak ada rezeki lah. Dia kata cuma kami dah tak tahulah bergaduh dalam bab ni berapa ribu kali dah, bab anak ni. Jadi dia kata lah kami nak tenang hati, tenang jiwa. Senang dia kata setiap kali raya kami takkan balik kampung. So dia akan mohon laki bini kerja kat hospital. Memang confirm lah dapat nak mohon kerja waktu raya sebab orang semua nak cuti. Bila tanya dia kata sebab kami stres setiap kali balik. Bukan orang lain kata mak menakan, sepupu yang akan tanya, ni hampa sibuk dengan kerja, memang tak mau anak ke. Padahal dia pada usaha. Dia kata ustaz bayangkan IVF 4 kali. Kos IVF zaman tu tuan-tuan, dia bukan macam lah mungkinlah rasa mungkin 15 ribu pun dia dapat. Dulu tuan-tuan 30 ribu dengan kos yang terlalu tinggi. Dan dia habis dah 200-300 ribu untuk ikhtiar mendapatkan anak. Hang tu sudah ceritalah perubatan moden, perubatan tradisional, tongkat ali, tongkat motor, habis segala benda tu dia telan, dia tokak dah. Tapi Allah bagi dalam bab ujian dia dekat situ. Maka sebab tu ingat, kehidupan dia bukan perlombaan. Hari ni manusia stres sebab dia beranggapan bahawasanya kehidupan ni kena lumba. Maka dia akan cuba untuk load masuk benda tak sepatutnya dia masuk. Dia akan cuba bawa benda yang dia tak boleh nak bawa. Tuan-tuan, baru ni 2-3 hari lepas laporan daripada Bank Negara melaporkan bahawa ketika fasa masuknya Ramadan, permohonan pinjaman peribadi naik mendadak. Permohonan dia mungkin dia ada graf, dia punya statistik dah. Normalnya berapa, tapi ni masuk je bulan Ramadan ni, permohonan pembiayaan individu ni masuk banyak daripada kadar yang biasa. Sebab apa agak-agak? Sebab nak beraya mengikut trend. Tuan-tuan perasan tak kalau dulu kita, saya rasa 15 tahun lepas, saya rasa kita ni sebaya lah kot, Gen Y, ada yang Gen X sikit kan, ada Gen X. Maksudnya kita yang tahun 8, yang ada yang 70-an ada? 70-an. Ha? Oh 50-an pun ada. Oh Gen X lah tu. Ada dia mengaku kata bukan Gen X. So dia pada darah dia adalah sampai lahir 80-an ke atas adalah Gen Y. 80-an ke bawah adalah Gen X. Gen X. Tak apa.
Tak ada masalah Gen Y atau Gen X. Okey, Gen Y dan Gen X ni kita biasa, kita dulu, perasan tak zaman kita raya kita tak fikir pun pakai baju jenama apa. Kan? Kita pi pakai kamdar pun tak apa, hak cak ayam pun tak apa, biasanya kena dengan warna tema je. Kan? Baik, sekarang pressure untuk Gen Z, millennial, alpha, beta ni, dia nak jenama tu dulu. Kalau tak berjenama, muka sebek macam isap gam. Try tengok, bagi baju yang tak ada jenama, dia tengok, dia tak stimu. Dia tak rasa best, dengan baju. Padahal, tuan-tuan ni, baju tu kilang yang sama ya. Jekyll, bulan bintang, Elra, planet Pluto, Marik ke apa ni, saya boleh bawa tuan-tuan dekat mana kilang dia. Berapa kos? Saya bayar harga kos ni RM30, termasuk sampun RM35. Saya tahu lah Pak Elra, El Azman kawan, Mary, bulan bintang kawan. Siapa yang funder kepada bulan bintang? Jekyll funder kepada bulan bintang. Tuan-tuan doa sangat, memang betul ni. Jekyll pandai lah, sebab dia tahu dia dah capture market Gen X, Gen Y. Kan? Jadi macam mana dia nak capture Gen Z? Untuk rebranding, dia akan merosakkan niche bisnes dia yang asal ni, kekuatan dia kat sini. Maka dia tubuhkan subsidiary bisnes yang ni fokus kepada Gen Z. Maka jual lifestyle. Sebab tu dia tak ambil model-model yang dia cari model-model yang tengah duk on top. Dia cari apa, Aisyah Khalid, dia cari Akmal Olmani, Menetap Olmani. So dia cari orang yang bersaing sebab dia nak capture pun market yang macam tu. Jadi budak-budak sekarang, dia bukan soal baju, dia tak kenal dah baju Melayu ke apa, tak kisah dah. Yang penting dia pergi kepada jenama. Maka lifestyle inilah yang membebankan. Kalau kita dulu baju raya RM30-40 pun on. Nak tidur malam ni macam 2-3 hari nak raya ni, tidur dah sebelah dah baju. Dia ketak kepala dah nak pakai. Kasut dulu pakai kasut capai bodoh cak ayam tu je. Tapi dah tidur kat sebelah. Tali pinggang pakai tali pinggang hak yang biasa je. Tapi excitednya kita untuk nak jumpa tu jadi syok sebab kita tidak follow lifestyle. Kita follow daripada adat, resam dan tradisi. Betul. Kuat betul je. Sabar. Jadi we feel you. Jadi benda-benda macam inilah yang membuatkan bebanan yang tak sepatutnya berlaku, sehingga kan bank negara pun melaporkan kadar permohonan. Sebab apa? Pada dia biar papa asal bergaya. Kan? Maka mereka mula spend over daripada keperluan dan kemampuan yang ada. Dan benda-benda inilah yang perlu kita reset balik ni. Dari segi kesalahan yang dibuat. Banyak anak-anak muda, pada kita yang sebagai pendidik kena educate pada anak-anak pelajar kita. Jangan disebabkan you baru kerja 3-4 bulan dia kalau nak berkeluar kereta. Lah ni 3 bulan 4 bulan. Saya kalau staff saya yang mai nak mohon nak buat loan, biasanya saya kata bang, kenapa nak buat beli kereta dulu? Kalau tak ada keperluan jangan. Sebab dia bukan hanya beli kereta. Dia tu ustaz tak, gaji saya cukup, bayar kereta 600, saya dah buat kereta dah. Kalau minyak 300. Dia bukan soal macam tu, dia kena kira lifestyle. Kalau you beli kereta, you kena ikut macam orang hidup ada kereta. Pagi mula daftar masuk geng king, kan? Maka kena pergi mana? Konvoi. Dah tambah kos hidup. Lepas tu nak apa? Raya-raya nak kena tukar kasut dia. Nak kena bos spoiler, nak sidai baju. Kan? Jadi sebenarnya itu lifestyle lah tu. Dia akan menambah kos yang kita tak sedar pun. Yang disimpan yang di dalam-dalam tu. Jadi bila sebut tentang 10 bulan terakhir adalah fasa yang paling baik untuk kita muhasabah, nak disiap balik benda ni. So saya ikut sangat trend. Kenapa anak-anak kita kata pakai baju sama, kilang yang sama yang buat baju tu. Yang membezakannya adalah mungkin dari segi you nak pakai jenis macam mana. Dan mereka dah plan dah pun. Setiap tahun nak brandkan dengan color apa yang menjadi tema tahunan. Tahun lepas dia guna warna orange bridge datang apa tu kan. Tahun ni warna apa? Bridge brown. Tahun depan kalau apa? Dia orang dah tahu dah. Dia orang dah plan dah. Dan dia orang sama je semua. Saya jadi macam tahun ni saja. Tadi kali pertama lah saya ambil jadi untuk duta baju raya.
Kan? Tahun sebelum ni memang saya tak ambil sebab satu Al-Azman kawan, Mary pun kawan. So macam mana cara untuk saya nak jaga dua-dua, saya tak ambil dua-dua. Kalau saya beli pakai pun, saya akan pakai dua-dua. Pakai era, kadang saya pakai bulan bintang. Tahun ni senang, dua-dua tu saya tak ambil. Kebetulan dah Ashraf, Ustaz Imam Muda Ashraf tu kawan, memang dia baik dengan saya tak apalah. Ambil untuk niat untuk tolong. Saya kata tu suruh bayar apa pun tak apa. Bayar mahal tuan-tuan. Tolong pakai baju depa dah pakai baju cemeh. Dia bagi ke kita ada 22 pasang baju, dah free dah. Lepas tu setiap kali meet and greet bayar 5,000, 10,000. Bukan buat apa pun. Pergi meet and greet buat apa? Kenyeh ambil gambar. Kenyeh ambil gambar. Itu ya. Oh, kata senang buat ajar, kata jadi model ni. Kan? Dan nak itulah game nak jadi model macam KJ. Bayar dekat 1 juta untuk memperagakan baju. KJ. KJ dia lagi kaya jadi hidupnya sekarang daripada politik. Jangan buat main. Nak memperagakan dia tu 1 juta bayar. Tapi sebab dia ada dia punya follower dan peminat dia. Orang tengok dia pakai baju tu, orang ketak pala-pala nak beli. Kita mungkin tak rasa macam tu, tapi peminat dia, raving fan dia ada, jangan buat main. Depa cukup shock, dark, tall, handsome tu. Betul dia kata segmen yang berbeza-beza. Sebab tu back to basic. Kenapa hari ni tuan-tuan kita nak perlu reset balik ni kehidupan kita, sebab kita dah termasuk dengan benda-benda yang tak sepatutnya duk masuklah kepala otak ni, tambah-tambah anak-anak kita. Cuba cek balik tuan, dalam 10 malam terakhir tuan, apa yang anak-anak kita duk pertontonkan. Contohnya dari segi YouTube depa. Cuba tengok dari segi history balik. Adakah kita pantau betul dia? Ke kita main bagi aja gadget? Tuan tahu tak, pertama daripada tahun 2018 kepada 2025 kajian dibuat dalam e-sport Malaysia. Dia kata apa? Tahun 2020 kita cuma ada yang addicted dengan mobile game ni hanya ada sekitar 2 juta orang sahaja. Jadi sebenarnya kadar itu sihat, dia cuma mewakili hingga 6 hingga 7% daripada rakyat Malaysia. Itu sihat kadarnya. Tapi selepas daripada PKP 2020 berlaku PKP dan semua budak dibekalkan dengan gadget. Anak-anak kita pada gadget. Sebab apa? PDPR. Budak universiti tak apalah, memang mereka dah ada gadget. Cuma dibantu waktu tu untuk nak booster saja. Tapi budak sekolah dari sekolah rendah sampai sekolah menengah diberikan gadget. Dan ketika tu 2022 habis PKP. Tapi adakah gadget itu hilang di tangan mereka? Tak. Normalisasi mula berlaku. Jadi bukan kata salah main game. Saya pun main game. Kita kena akui lah, zaman dia orang pun memang ada benda tu. Tapi yang menjadi masalah adalah sampai tak boleh nak kontrol langsung dah. Dan tak boleh nak kontrol apa yang mereka tengok. Jadi benda ni pada saya pun bincang dengan isteri, macam mana kami nak kekang. Sebab satu, anak-anak bila dia hidup dengan zaman, dia pergi sekolah, dia jumpa orang kawan dia jumpa. Maksudnya nak divert dia. Kami sampai saya dengan isteri bincang, okay, kita pindah rumah. Cari rumah yang dekat dengan taman. Jadi saya pindah rumah, pindah rumah yang memang rumah tu sebelah taman, bergolek jumpa taman. Lepas pindah rumah tu, alhamdulillah, pindah rumah tengok taman, siapa pun tak main kat taman. Hari yang budak-budak lah kan, dia tak keluar macam kita dulu duk main bola, gol pertama kena buka baju, azan maghrib lari balik rumah kan, main tuju kasut. Dia ada musim, zaman angin kuat main wow kan, zaman hujan main gasing, zaman ni main tuju kasut. Dia ada musim dia. Sekarang budak-budak tak ada musim dah kan. Jadi bila pindah tu pun Allah tengok budak-budak tak main pula dah, main bola kat sebelah rumah. Jadi objektif tak tercapai ni. Dan waktu tu kebetulan ada program di luar negara, saya singgah di Qatar. Waktu tu ada Piala Dunia Qatar. Saya beli bola Piala Dunia bawa balik. Saya buat dalam grup, kata siapa nak main bola ni, ada bola Piala Dunia, start beli. Balik tu alhamdulillah 30-40 orang budak main bola sebab nak ciri bola Piala Dunia tu kan. Budak-budak main, barulah alhamdulillah anak-anak pula duk main. Jadi automatik tu barulah dia terdivert dengan benda aktiviti. Hari ni kenapa anak-anak kita pegang gadget? Sebab dia tak cukup aktiviti. Satu, kita sibuk, husband and wife mungkin kerja, ataupun kita dengan kalut dengan kita sendiri, membuatkan tak cukup masa kat dia. Bila dia tak cukup masa, dia terpaksa cari masa dia. Dia reset sendiri untuk nak penuhkan masa dia dengan apa yang dia boleh buat. Maka mula dia dengan gadget. Jadi waktu tu fikir, okey, dia dah turun ke padang cantik dah, cuma nak kena ada lagi extra mileage dan segi aktiviti. Maka waktu tu saya mula pujuk anak untuk main kuda. Saya main kuda bukan lomba kuda yang haram tu. Ni main kuda fizikal lah. Jadi mesin kuda.
Ni main lomba endurance yang pergi kepada game fizikal kuda. Mula-mula dia tak mau main lah kuda kan. Kuda kan jenis susah nak kawal, jatuh lah, patah nu, patah anak saya pertama patah bau lah, patah kaki lah. Yang ketiga hari tu patah hidung lah. Jadi benda yang lasak. Nak pujuk juga, kena pujuk dia. Duk one to one, bawa dia nak kereta, kata Faris tahu tak? Faris kan dulu waktu mama mengandung kat Faris, kenapa Walid pun nama Faris? Dia tak mau main ulala. Saya kata, dia kata tak tahu. Faris tu adalah penunggang kuda, Walid nak Faris jadi penunggang kuda. Oh, tengok esok jadi termotivasi dia. Oh, abang kat mama dia nak berhenti sekolah, nak masuk akademi kuda tu. Dia kata boleh tiak dengan saya sekali dengan mak dia. Kan, hari orang suruh belajar kan, berhenti sekolah nak buat apa kan? Jadi kita lah sebagai mak ayah nak kena bantu dia, nak reset ni. Sebab dia tak boleh reset. Button tu dia tak tahu nak tekan kat mana. Kita tahu, kena tekan kat dia. Sebab saya tahu dalam bab masalah gadget, masalah ni benda ni kita semua sedang berhadapan dengan masalah tu. Dan jadilah mudah-mudahan Ramadan ni sebagai bulan yang kita nak reset balik untuk dia dan kita. Kita betul kalau tak benda kita boleh buat. Saya tak kata saya baik, saya pun banyak lolak mampu ni. Tapi at least kita cuba improvise apa yang kita boleh buat. Kalau tak boleh orang yang buat, jadi orang yang provider. Sediakan kebaikan itu. Sediakan benda yang orang boleh tumpang untuk buat benda yang baik. Contohnya malam-malam orang nak pergi tarawih. Kita mungkin dah buat 8 saja. Tapi why not kita jadi provider untuk orang selesa untuk sembahyang dengan keadaan yang lebih baik. Biasa apa yang tak ada, biasa memang tarawih ni apa yang tak ada, kita sediakan. Contohnya tahun depan kita plan awal. Tumpah untuk imam melihat saya nak cari, kita 5 orang pakat, kita cari seorang untuk imam yang baca yang rancak sikit. Ni dengar untuk imam kita baca, kita pun nak balik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita belakang kata tu imam habis cepat. Tak sanggup ni. Kan? Kita carilah tu imam yang bacaannya mungkin lebih lunak, ada taranumnya, kan? Jadi kat belakang pun rasa seronok. Dan Nabi SAW suka ketika benar Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu membaca dengan bacaan saya, maka Nabi minta Abu Musa yang mengimamkan agar apa? Meraihkan jemaah di belakang. Jadi carilah sebagai provider. Kita provide kepada orang biar orang rasa selesa untuk buat benda-benda yang baik. Nak jadi provider ni tak perlu kaya pun. Yang penting mula buat. Version 1 is better than version 9. Kita mula buat tu lah apa-apa. Kita masuk tengok macam ni lah pusat inovasi pula. Lagi lah tuan manfaatkan innovation yang ada pada tuan-tuan ni. Terjemahkan di tempat-tempat yang kita duduk tengok. Contohlah masuk beli ayam. Saya dulu fikir masuk beli ayam, kenapa lah masih suka pakai slipper paling cak ayam. Ya, kalau pergi masjid, surau dengan masjid, biasa slipper elok ke slipper tak elok? Dia akan beli slipper yang paling murah dalam dunia. Betul tak? Dulu dia pakai slipper keras, slipper Jepun tu. Kalau punggai orang kena arwah tu. Lah tak ada slipper tu. Dia pakai slipper yang lagi murah daripada slipper tu. Slipper getah tu. Betul tak? Lepas tu dia akan buat apa? Lagi satu panggil yang tak senonoh. Dia kerat slipper tu. Betul tak? Baik, kerat tu sebab apa? Sebab tak bagi orang curi. Baik, saya tanya tuan-tuan, ikhlas. Siapa yang memang pergi masjid ni nak curi slipper? Bang kat tangan. Ni kat depan ni. Dia memang niat, dia memang nawaitu sauma khadin, dia sajak aku kan. Sajak aku pergi masjid malam ni nak balas slipper masjid. Ada tak? Tak ada. Dan tuan-tuan try lah tanya yang duk pergi masjid pun tak ada siapa kelapak dan kebulung orang kata panggil nak balas slipper hak paling murah tu. Tapi kenapa selepas kerat pun masih hilang? Kena buat paper ni. Kenapa? Sebab satu je, unconscious mind. Minda separa sedar, sebelum keluar tak sedar dia akan bawa balik. Betul. Saya tulis sebab saya nak kena saya nak kena Viva. Saya kena publish 2 paper. Saya tengah tulis satu paper tu berkaitan satu pembaziran ayak dalam beli ayak, yang kedua berkaitan slipper dalam beli ayak. Nanti kalau saya publish saya bagi tahu kat tuan. So, bila kita study balik, tak ada pun orang yang niat nak balas kasut. Yang pi masuk semua tak sengaja ambil buat keluar. Jadi kita di bahagian R&D kena fikir macam mana nak selesai. Sebab dia bila unconscious mind ni, minda separa sedar, kita tak boleh marah orang sebab benda tu tak sengaja. Jadi gunalah teknologi. Jadi kita fikir balik, okey ke buat teknologi. Jadi kita duk pi 7-Eleven, kita duk pergi pasar raya kan. Kan dia ada tagging.
Kalau kita keluar tak bayar, dia akan bunyi tak? Bunyi. Lain-lain kita letaklah kat pintu bilik air masjid kami letak je lah. Ada alat antena tu. Kalau slipper keluar dari radius masjid, dia akan bunyi. So tak hilang lah slipper. Dan kita tak payah pakai slipper buruk-buruk dah. Kami beli slipper mahal tu, slipper Crocs dengan Skechers. Mahal lah, 200 lebih. Tuan-tuan dengar, mana lebih baik? Menggunakan slipper yang lebih selesa pada orang, keselamatan boleh lebih baik. Sebab yang anti-slide ni, dia memang saya beli tu 270. Dia anti-slide. Dalam tempoh 6 bulan ni hanya ada satu kes jatuh bilik air. Berbeza dengan sebelum ni. Setiap minggu jatuh bilik air. Tuan-tuan tak percaya, buka website KKM sekarang. Tuan-tuan ni orang yang cerdik belakang, tuan-tuan tengok berapa persen kejatuhan orang dalam bilik air ni. KKM keluar, dia letak dalam dia punya website 40% orang yang berumur 50 tahun ke atas sekurang-kurangnya setahun jatuh sekali. 40%. Which is itulah ayah-ayah kita, mak kita tu. Cuma jatuh minor ataupun major. Yang major sadaqallahul azim. Ada yang kena stroke terus, dan baru ni kes meninggal terus. Dia kata, ustaz bagus lah, ustaz jatuh bilik air kat masjid, meninggal, husnul khatimah terkorak. Benda kalau boleh elok, tuan-tuan nak meninggal dalam bilik air, kan nak meninggal atas sejadah. Atas sejadah. Jadi kenapa you pilih untuk mati dalam bilik air? Bilik air tu tempat setan, Pak Long weh. Kan? Jadi kalaulah benda itu dapat di R&D, maka itulah riset yang terbaik. Memanfaatkan apa yang kita ada. Kan? Apa salahnya kita minta, kita pakai fikir. Pelajar-pelajar dia ada ni apa tulis benda yang ada impact sosial kepada masyarakat tu. Bukan hanya untuk hang nak graduate, tapi do something yang benefit tu long term. Dengan penulisan tu bagi kebaikan pada orang. Studilah tentang kenapa hari ni masa MNE dekat Masjid Surau tak pernah settle. Okeylah, tak apa, mungkin masjid tu dah dibina dah 100 tahun, 50 tahun. Tapi generasi sekarang lah kena bantu. Jadi kalau tak dibantu, maka kita nak bincang tentang riset kita selfish sangat. Baik fikir balik tentang riset apa yang ada di sekitar kita sebagai kebajikan untuk kita. Tengok keliling kita, apa benda kita boleh buat. Ada seorang makcik tu, dia beli mesin rumput. Saya tengok makcik ni apa benda ni, pencen JPJ umur 66 tahun. Bayar matuk-matuk dah, beli mesin rumput, dua angkut merata api. Tanya buat apa mesin rumput? Dia kata ustaz, dia kata nak mengajar tak pandai. Nak sedekah duit tak banyak. Jadi dia kata setiap petang dia keluar dengan mesin rumput ni, dia pergi tengok mana-mana rumah yang rumput panjang, dia akan minta tolong untuk potongkan cara percuma. Dia kata modal dia setiap hari cuma 3 ke 5 ringgit untuk minyak. Tapi dia kata banyak mana rumput dia tolong potong tu mudah-mudahan jadi saksi depan Allah. Saya bukan nak kempen kat tuan-puan ni pakai beli mesin rumput esok seorang satu. Tengok esok geng-geng inovasi semua ada seorang satu mesin rumput. Kan? Tak, nak abang kata dalam bab kebajikan, riset untuk nak buat pahala ni, riset untuk nak menidakkan dosa dengan buat pahala ni, tuan-tuan, semua orang ada ruang dan peluang untuk buat. Cuma kita terlalu select. Tahu select? Select nak buat baik ni kita rasa macam hak ni macam tak kot, hak tu okey kot. Lain-lain hak tu tak buat, yang ni pun tak buat. The point adalah tuan-tuan mula buat dulu. Kadang-kadang kita tengok pergi masjid, tengok budak-budak duk slipper, duk susun slipper kan. Dia pilih untuk kebajikan tu. Kita mungkin tak mampu nak buat macam tu, cari benda lain. Kita bagi upah kat dia. Kata setiap kali kalau adik main, adik susun slipper macam ni, nanti jumpa pakcik bagi RM10. Agak-agak motivasi dah untuk dia. Stick and carrot, reward and punishment. Dan Nabi SAW pernah buat kepada cucu-cucu Nabi. Pada budak-budak di zaman Nabi SAW, Nabi akan memberikan hadiah ketika mana ada benda baik yang mereka buat, ada progres yang baik yang mereka buat. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pernah ambil wudu, dan Nabi bagi hadiah kepada mereka. Jadi kita nampak budak tu dah buat baik, nampak dia sembahyang tarawih, saya elok, tuan-tuan, apa salahnya kita menggembirakan dia, bagi sedikit kat dia. Kan? Maka carilah apa kebajikan yang kita boleh buat. Itu riset yang terbaik. Itu yang benda yang kita nak, booster terbaik dalam kita nak menambah nilai pahala kepada hidup yang tak orang nak berpahala sangat ni. Kan? Ada orang kata, Ustaz, Qiyamul Lail ni kami tak larang nak bangun, kami dengan kerja. Dengan nak drive jauh, kami kena tidur awal. Qiyamul Lail tak wajib hanya dengan semayang. Tak wajib hanya dengan baca Quran. Tak wajib hanya dengan sedekah. Sebab kalaulah Qiyamul Lail itu dikhususkan untuk nak mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya spesifik kepada orang yang semayang, maka kesianlah pada orang perempuan yang haid dan period, yang nifas. Kerana mereka tidak ada kapasiti untuk menunaikan solat.
Kalaulah qiyamul lail ataupun Lailatul Qadar itu hanya kepada orang yang banyak bersedekah, maka kesian kepada orang yang miskin. Maka sebab tu digelar sebagai qiyamul lail, bangun malam dengan apa ibadah pun. Silakan tafadhal masyura ma'zura. Silakan buat. Biar nampak special sikit. Kalaulah mungkin duk buat dah tahajud, tambah bagi 4 rakaat. Kalau dah malam memang duk baca Quran dah, lebihkan sikit. Kalau tak boleh baca, dengar. Buka audio pun tak apa. Kerana Quran the one and only, benda yang tuan-tuan pegang dapat pahala, tengok dapat pahala, baca dapat pahala, dengar dapat pahala. Jadi pilih laluan pahala mana yang kita nak dengan yang mana kita boleh buat. Ataupun pagi macam ni, malam ni malam 27. Hamak kat jiran sebelah kita, esok hampa jangan masak apa, saya pergi hantar. Biasa kita provide untuk orang buka puasa. Pernah fikir tak? Provide untuk orang sahur. Tak pernah buat. So itu kreativiti kita lah. Abang kat jiran kata 3-4 biji rumah, okay, esok hampa suruh bangun, hampa suruh bangun, hampa tu suruh buat kalut, hampa semayang, hampa buat apa-apa, saya tolong masak. Kan? Kita pergi hantar ada pun 5 pagi pergi ketuk, tong Assalamualaikum macam kan. Ya, kau pada JPG ke polis meh. Hantar low. Buat nota, tapawai hantar balik. Buat biasa. Kalau siang pun buat tapawai hilang, malam masa pagi-pagi tu lagi kebarangkalian tu lagi tinggi. So pilihlah dari segi ROI, return of investment ni, yang mana yang the best yang kita boleh buat dengan kadar kemampuan yang kita ada. Sahur duk masak dah? Duk masak dah. Cuma lebihkan sikit untuk kita bagi pada orang. Dapat pahala. Bayangkan kalau dia beribadah malam tu, kita memudahkan urusan dia pula, dia pun duduk pening kepala, duk fikir sahur nak makan apa, kita tolong buat kat dia. Kan bermakna lah tu, benda yang baik lah. Orang biasanya selepas tarawih, kita tengok tak ada apa-apa makanan, kita buat ekstrakan makanan. Buatlah cok kodok ke apa, jamu orang, seronok dia apa. Kan ni hari Jumaat contohnya, besok hari Jumaat. Biasa kalau pergi masjid hari Jumaat, kalau bulan biasalah, bukan bulan Ramadan, akan ada apa? Pisang. Saya rasa daripada kita tak beranak lagi, orang nak jamu pisang. Apa salahnya tahun ni kita ubah sikit? Hak pisang biar lepas tu buat pisang, kita ubah buah-buah manggis agak-agak budak-budak syok. Syok. Budak tu kata ingat kami beruk ke apa, pisang. Tak salah. Hak tahu buat apa ni? Pisang memang buah di antara yang the best among dalam kalangan buah ni. Dia memiliki dari segi vitamin, serat, protein, semua ada dalam pisang. Sebab tu kalau tengok orang yang main tenis sebab dia back to back 6 jam, 5 jam punya game, dalam poket dia biasa ada pisang. Pisang dengan kurma ni di antara, dia panggil superfood. Kurma dan pisang, superfood. Tuan-tuan berkenal satu tu melengkapi. Tapi budak-budak dia tak kira superfood ke, superhero ke. Kalau dia tengok pisang, dia tak apa nak rancak sangat. Kita ubahlah, tengok apa benda dia nak. Dia demand and supply. Dalam buat benda baik pun tengok demand dia kat mana, dan kita tolonglah supply. Kan? Saya tanya budak-budak itu, dia pun nak buka puasa makan apa. Kata, Ustaz, hari ni makan spaghetti. Dengar spaghetti rasa macam jual buah pinggang, macam mahal. Padahal lah spaghetti tu macam mie je. Buat kuah carbonara ke apa sikit, tuan-tuan, dia ketang pala-pala makan. Lepas tu dia tanya Ustaz, sono Ustaz main masjid. Sebab apa? Boleh makan spaghetti. Padahal dia tak tahu, dia makan benda lain pun harga sama je. Ni dah, yang kita tahu setiap tahun dia buat bubur lambuk yang tak habis orang makan. Kan? Betul tak? Bubur lambuk tuan-tuan di tempat tuan-tuan habis tak? Jujur abang, biasa kita ambil, kita makan habis tak? Biasa jadi wayang kulit dia atas tu, makan sikit betul kita buang. Ubahlah sama. Bukan kata ubah benda kena buat binatang benda lain. Tak. Kalau bubur lambuk nak buat, kami buat bubur lambuk. Setiap hari di Madat masak 3,000 ke 5,000 bekas bubur lambuk. Tapi memang masak, saya cari chef yang masak sedap sungguh. Saya cari pergi satu masjid waktu nak cari chef tu. Sampailah jumpa chef tu masak memang sedap. Bukti sedap tak sedap tuan-tuan, dia bukan sembang kari. Dia masak dekat surau Tamakit tu. Sebelum orang semayang, orang dah beratak lah nak ambil, bawa bekas dah. Jadi saya tahu ni mesti sedap. Dan memang saya makan tu sedap. Pujuk dia 2 tahun, baru sekarang dia kerja full time dengan saya. Tapi sekarang syok lah, dia boleh masak 5,000. Macam esok 3,000 di Madat, 3,000 masak untuk di masjid saya. Bubur dia memang dia lain. Sampai peringkat garam pun dia basuh, dia cermat betul lah. Lepas tu daging dia blender. Blender. Jadi waktu setiap kali tuan-tuan suap tu akan rasa daging.
Dia tak buat potong besar-besar. Kadang-kadang potong besar-besar ni maklum orang tak ada gigi, jadi macam bola futsal, pum 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 pum. Lalu dia beban tak makan. So sekecil-kecil benda tu ada orang tumpang buat kebaikan dan kebajikan. So kita pilih lah. Jadi provider, orang yang boleh bagi orang semangat untuk buat baik. Kalau kita tak boleh nak buat semua. Kita dalam dunia ni tuan, yang kata nak buat tambah pahala, nak minta kepada Allah ampun dosa dengan kebaikan yang kita buat, tukaffiraha. Nabi sebut dalam hadis, Allah mengampunkan dosa. Jadi tuan-tuan, sempena Ramadan ni dah 10 yang terakhir lah. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak memastikan, nak kena select malam mana yang confirm Lailatul Qadar. Tuan-tuan, setiap malam ada kemungkinan berlaku Lailatul Qadar. Cuma saya setiap tahun biasanya saya akan upah seorang fotografer. Fotografer ni dia akan ambil waktu yang sama, sudut yang sama, untuk nak tengok matahari naik. Biasanya pada waktu syuruk lah, waktu yang dah naik matahari 7.30, 7.28 tu dia akan ambil gambar. Kalau tanya secara peribadi, untuk rekod 5 tahun lah saya bayar Azfar nama dia, dia duk ambil gambar tu. Kalau 10 malam kita tengok balik, biasanya malam, saya dalam 5 tahun ni mungkin 4 malam 27. Nampak beza kan? Nabi sebut dalam hadis kan, ketika mana berlaku Lailatul Qadar, pagi tu matahari tak terlalu terang, tak terlalu malap, tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Dia, tapi nampak beza. Maksudnya kalau kita tengok matahari tu daripada waktu yang sama 7.28, 7.8 setiap hari tu, nampak beza tu, nampak ketara perbezaan tu. Kalau untuk 5 tahun ni, 4 tahun tengok malam 27. Satu lagi daripada malam 23. Saya tahun 2001 macam tu lah. Bukan nak suruh tuan-tuan select, oh tuan-tuan lepas ni kami check 27, yang lain memang kami ya-ya-ye je lah. Tak. Maksudnya nak abang, try tambah apa yang dah jadi adat, convert dia sebagai ibadat. Apa yang jadi adat biasa Ramadan? Dengan raya ni apa adat? Duit raya, tidak? So duit raya tahun ni bagi malam ni. Gaji dah masuk dah kan? Masuk dah kan? Untuk ceria minggu ni. Kan? So baik. Tahun ni memang nak kena bagi duit raya kat bini kena bagi tak? Mau menyebab dia. Kan? So kita bagi juga. Pak mentua, mak mentua, anak. So malam ni bagi ke depa. Tapi dia tu Ustaz, nanti kalau raya tak rasa suasana. Siapa kata tak rasa? Bagilah, bagi sampul kosong. Dalam tertulis kan dah in advance dah bagi hari tu. Jangan buat tergegek. Oh, teruk lah kita. Jadi duit raya tu memang duk bagi dah pada bulan Syawal. So nak ambil keberkatan Ramadan, yang pertama Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang mengeluarkan sedekah ataupun amalan sunat dalam bulan Ramadan diangkat seperti amalan fardu. Siapa yang melakukan amalan fardu 70 kali ganda Allah lipat gandakan. So buat je penyelarasan zakat, kita wajibkan buat keluar pada Ramadan. Buat apa? Kita dah tahu dah gaji kita tiap bulan berapa. Tentu suruh buat tahu. Kan? Dah ada kan sistem pergajian kita. Kita dah tahu dah kenaikan berapa persen, per kapita tahunan kita berapa. Hang tu suruh buat tahu dia tu Ustaz. Saya tak confirm lagi, takut tahun depan naik jursasi. Apa bicak ya kencing dia. Aku takut dia sahur tadi isap gam. Kan? Jadi kita dah tahu dah unjuran dia. Okey, kita gaji 10,000 sebulan, setahun 120,000 kali dengan 25%, kita akan dapat 2,700, 2,600. Itu je zakat itu perlu kita keluarkan, 25% tadi. Jadi berapa nak buat keluar ni tu Ustaz? Tak cukup lagi. 12 bulan yang haul dan nisab tu tak cukup lagi. Buat keluarlah dengan kadar sekarang berapa? Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Sekarang bulan 3 masuk bulan 4. So buat keluar yang 4 bulan dulu pun tak apa. Berapa daripada 4 bulan, daripada 2,500 mungkin zakat kita tadi, bagi kalau dengan 12 kali dengan 4, dapatlah dari berapa yang patut kita keluarkan untuk 4 bulan pertama ini. Sebab apa? Nak rebut adat yang patutnya kita duk keluarkan, jadikan dia sebagai ibadat. Malam ni panggil yang mayang salam, cium tangan. Oh, rasa raja Ustaz malam ni. Nah, dia cium tangan lah. Ni abang bagi duit raya siap nak minta maaf zahir dan batin. Heran bini kita. Abang nak mampu dah abang. Nak mati dah abang tiba-tiba ubah. Kan? Tak apa, ubah. Kan tiba-tiba ubah perangai pelik sangat ni kan. Try tengok ubah. Saya dah 2-3 tahun kot. 2-3 tahun ni saya bagi duit raya semalam 27 ni lah. Malam 27 pak mentua transfer kan, bagi kat adik-adik, bagi dah siap pada malam 27. Ubah je lah. Tak wajib 27, buatlah malam yang tuan rasa okey, malam 29, malam 30, malam last tu pun tak apa, aci je tu kan. Ambil kebaikan bulan Ramadan. Tu
ROI lah, kita fikir ROI mana yang lebih baik. Terus ada fikirlah pasal Ustaz, nanti tak rasa suasana lah apa. Suasana tu tetap akan rasa insya-Allah. Kan saya tadi sampui dalam tu surat kata dah bagi pada 27 hari bulan. Jangan buat lupa. Ambil bukti gambar, snap gambar. Kan, dia ambil pop saya gambar. Nanti dalam tu. Takut dia lupa. Kan? Jadi tuan-tuan, ubah yang mana adat jadikan dia sebagai ibadat. Itu riset yang terbaik. Sebab benda tu memang kita duk buat dah pun, duk buat tu law lah kata. Kan? Cuma nak diangkat, mudah-mudahan perbuatan yang biasa tadi yang kita ikut sebagai adat, mudah-mudahan Allah terjemahkan dia juga sebagai ibadat dalam kehidupan kita. Walaupun benda-benda tu nampak macam kecil je. Kan? Benda tu nampak macam simple je. Kalau lah baju raya tahun ni kita dah ada 3-4 pasang, apalah kiranya sangat tuan-tuan, satu pasang kita sedekah pada orang. Ni sampai wardrobe tu tak tempat nak letak. Dia punya sayang dulu, sampai baju tu bukan dia pakai, kalau pakai dia macam dugong gila nampak. Dulu tak apalah kita say MS kan, lah dah SL, WSL lah apa semua kalau mak nenek. Lepas tu baju tu orang simpan nak buat apa? Nak buat tukun. Kata sedekah lah, sedekah ke orang tu, menggembirakan orang. Nabi kata apa dalam hadis, ketika satu Aidilfitri, dia 3 hari Nabi akan berpakaian yang presentable lah orang kata. Satu Aidilfitri, kedua Aidil Adha, ketiga pada setiap hari Jumaat Nabi akan pakai pakaian sangat presentable daripada hari yang lain. Orang tengok nampak beza. So tuan-tuan, ada orang yang tuan-tuan baju raya tak ada pun. So bayangkan dengan hak kita ada baju lebih-lebih ni, tetapi je bagi sedekah kat dia. Lepas tu dalam Quran Allah kata apa? Yang paling baik sedekah ni barang yang kita sayang. Jangan bagi barang yang kita dah tak mau. Masalah orang kita yang wastage tu kita baru nak bagi ke orang. Cuba kita ubah. Ni untuk yang geng-geng UKM ni tahun ni, tuan-tuan balik lagi tengok. Kalau ada baru baju lah, tudung macam-macam jenis ada tudung tu kan. Tudung yang lipat ke atas, timbung yang pin ke belakang, tudung yang masuk celah kangkang lah apa semua tu. Hak yang kita sayang ni, rasa tengok tu rasa sayang, hak sayang tu kita bagi ke orang. Kalau tengok tu rasa ni aku nak buang, jangan. Tumbuk muka lagi. Jangan. Bagi benda yang betul-betul kita sayang. Saya bertempat kami di tempat pemusatan untuk misi bantuan. Maksudnya kalau berlaku je apa masalah, di Kedah orang tak dah akan main ke Madat untuk nak bagi barang bantuan. Saya setiap tahun kena buat QC pula, quality control, untuk barang yang orang hantar ni, yang mana boleh hantar dan tak boleh hantar. Sebab banyak hak mangkuk ayun juga ni. Hak dia akan bagi barang mana dia nak buang. Macam banjir tahun lepas, yang banjir di Al-Ustaq, di belah-belah utara, di Sintuk, Perlis, yang main belah-belah utara lah hari tu kan, bulan 10, bulan 11 hari tu. Dia pun main hantar baju ni tuan. Baju tak apalah, baju yang lusuh memang kita asingkan terus. Spender. Yang aku geram, kalau satu tak sengaja okey lah, ada 6 lai spender, getah pun tak ada lah. Haring tu. Kalau bukan berlubang, getah tak ada tau. Bila pakai meloroi turun. Tu maksudnya tu dah zaman season betul ya. Kalau selai, kita bersangka baiklah mungkin tengah packing-packing tu terambil. Kalau 6 lai, datang apa ni? Saya macam, haring dia ni, macam apalah main hantar ni kan. Sampai banyak sangat ni, maksudnya dia memang dengan niat yang dah tak elok tu. Kononnya dia harap masa banjir ni boleh guna lah. Masa banjir tu lah nak kena fikir nak ikat dengan getah. Dah tak ada getah. Kan biasa spender dia ada getah dia. Ni getah tu dah tak ada, faham tak? Dia panggil meri apa dia? Meri kan? So bila pakai tu kembar. Kalau seluar hak jenis cawat labuh tu memang duduk kat bawah lah benda hang tu. Sampai dah lawak-lawak kan kita fikir nak ni memang dia memang berniat untuk nak tolong kita, tolong buang barang-barang tu. Jadi sebab tu dalam bab sedekah tu lagi senang je. Dia punya kata kunci dia, bila tuan-tuan buka, tuan-tuan tengok rasa sayang benda tu, hak tu bagi ke orang. Tak rugi selai dolai cari dalam kampung dan kawasan kita mana yang betul-betul susah. Seronok dia. Seronok. Saya bercakap atas KPT saya dulu bila arwah mak saya meninggal waktu saya kecil. So banyak tahulah dalam masa kecil tu dibesarkan yang tak ada baju raya. Memang tak ada. Bukanlah ayah saya sedaya upaya dia cuba untuk provide. Tapi kami yang biasa yang abang-abang, adik saya yang kecil ada lagi. Saya anak nombor 5, di bawah saya ada 4 orang lagi. Jadi biasanya
Saya, betul abang kakak ni, biasa kami takkan minta pun kat ayah untuk duit nak beli baju raya. Sebab kita tahu ayah saja imam masjid je. Imam masjid ni tak ada lah macam kalau Kedah, Selangor, kalau wilayah dengan Selangor, pengurus masjid dia ambil grade 41. Lah ni baguslah benda tu. Jadi penyelarasan tu banyak berlakunya revolusi di masjid-masjid bila datangnya orang-orang yang terpelajar ni. Bukan kata dia pun tak terpelajar dulu, cuma dulu memang tangkap muat, boleh baca Quran elok, tok imam tok. Jadi biar ada banyaklah kekangan sebab dia kadang-kadang tidak ada sistem dan SOP. So atas kapasiti imam tu nak buat lagu mana. Jadi kalau dulu samalah ayah si imam masjid, saya ingat setiap bulan allowance 300, lepas tu yang pasti setiap tu dapat kain plekat Cak Gajah Duduk. Memang almari ayah saya tu penuh dengan kain plekat ya. Tak tahu siapa, tak tahu imam dia pakai bagi kain plekat. Dia sinonim kot no. Kalau misi kalau bantuan kerajaan negeri pun macam tu, tak? Negeri, semua negeri untuk Tok Imam dia akan bagi keplikat ke. Dia nak Tok Imam tu seralum lah keplikat. Tak salah. Sebenarnya mak kata agak susah lah. Jadi kami membesar tu dalam keadaan yang susah. Jadi tak ada baju raya. Dan ada satu tahun tu tuan-tuan, ada seorang hamba Allah ni, dia bawa di sekolah saya tu ada lebih kurang 15-20 orang untuk pergi beli baju raya. Baju raya biasa je. Kamdar je. Kamdar ni baju raya yang RM60, RM70 tu, cak ayam ni. Tapi tuan, dia punya seronok tu lain macam. Macam saya kata tadi, nak tidur tu tak sebelah pun kotak. Sereka tu, hari-hari kalau boleh nak sereka lain. Dia punya shock, excitednya dengan baju tersebut. Sebab apa? Sebab kita tak pernah dapat, tiba-tiba dapat. Jadi dia punya excitement dapat tu sangat-sangat best. Jadi sebab tu kita bagilah, carilah kita isar sikit. Mana yang barang hak kita ni kita bagi ke orang, itu riset yang terbaik. Sebenarnya kita nak ajak kita juga dalam bab korban, dalam bab memberi. So lagi tanggungjawab kita semua ni, pastikan hak mana yang barang yang masih elok ada tu kita cuba untuk bagi kepada orang. Sedekah aja. Tidak dan nanti depan Allah test. Oh tak, saya dah boleh. Saya pergi rabah terus kan. Dia padam tu. Jadi tidak tuan ni, semua baju dalam wardrobe tu nak kena jawab depan Allah nanti. Pakai sekali, pakai dua kali, terus tak guna terus. Dan baju tu dia tak mengecil lah, kita yang sebagai membesar. Bila kita tengok is nak pakai dah tak boleh, dia kata kecil dah baju. Pak Long bukan kecil, hang tu yang membesar. Walaupun kita tahu azam setiap tahun kita nak kurus 100 gram pun tak turun. Kan? Maka belajar untuk isar pada barang yang kita ada. Bagi je sedekah ke orang, tak apa. Allah akan menggantikan yang lebih baik. Karena tu tak perlu pakai model banyak pun, benda dah ada pun. Tuan-tuan nak pre-love pun orang bukan beli sebab pun lah. Hak kita kan. Kita bukan Datuk Siti Nurhaliza, pre-love orang beli. Kan? Jadi pada saya baik kita sedekah, niatkan mudah-mudahan di 10 tahun terakhir ni ada kebahagiaan yang kita boleh ukir pada orang lain. Kongsi-kongsi je. Kan, yang mana kita ada lebihan-lebihan tu. Kakak-kakak kadang-kadang tudung macam-macam jenis. Tudung oning, yang kot nu, tudung oning kot ni. Hak yang oning nak kena tiup sampai 5 minit. Tapi ada yang dah tak perlu. Sekarang ni saya tengok yang walaupun nampak tudung tu, dia tak perlu nak tiup teruk-teruk dah. Memang dia on point dah. Kan? So bayangkan tudung tu bagi kat orang. Kadang-kadang makcik-makcik tu main beraya tengok pakai, ya Allah, selebehnya. Tudung hak dia solom. Hak duk kat dapur pakai, nak sedia baju pakai, pergi beraya pun pakai. Try bayangkan, kita ubah dia bagi tudung hak macam tu. Sonok dia. Sonok lah. Telekong, macam-macam warna-warna telekong kan. Bagi tengok kat makcik-makcik yang duk pergi masjid kan. Di rumah duk tahu dah duk pergi masjid. Kata makcik ni saya sedekah makcik satu telekong ni elok lagi ni. Kan? Saya pakai sat je. Tak ada mayang pun. Pakai nak oot dia. OTD lah makcik. Agak sonok dia. Sonok tuan. Saya dulu saya pergi satu pasar malam nak beli makanan kat pasar malam ni. Lepas tu saya sampai di kedai ayam. Di kedai ayam tu duk belilah untuk nak beli kat anak-anak. Ada seorang kak ni dia bawa anak dia 2 orang kiri kanan. Anak dia bila sampai kat depan kedai ayam tu, anak dia tantrum lah, rebel kan. Mama nak ayam dia tu, nak ayam tu duk tunjuk. Sampai duduk royal nak ayam. Ada yang mak ni pun macam pujuk dia kata, jom kita jalan-jalan sekali, kita tengok situ. Dia kata tak mau mama tipu dah berapa tempat dah. Tengok tak beli pun. Jadi macam itulah dia rebel kan. Di depan kita tengoklah benda tu tengah berlaku. Jadi saya pergi ke tepi sikit bagi tu nak bagi laluan dia pun main beli kan.
Lepas tu mak dia pujuk, mak dia kata jomlah jalan-jalan je. Sat lagi mama kita patah balik. Anak dia kata tak mau mama tipu banyak kali dah macam ni. And then yang kau yang mak pada budak tu dia pergi dekat yang penjual tu, dia kata abang ayam ni harga berapa ringgit nah? Padahal dah ada tanda harga. Dia tanya abang ayam ni harga berapa ringgit? Saya tengok betul ni dia yang paha anak dia nak paha, kita tengok cerita Ubay Ipin kan. Kita nak paha tu harga RM2.50. Lepas tu dia buat keluar depan kita duit macam ni dalam plastik, bukan dalam beg apa, dalam plastik, beg plastik warna hitam, dia kira duit shilling. Lepas tu dia pergi tanya abang tu, abang boleh tak ada duit macam ni nak ambil 2 ketui? Lepas tu dia kata tak boleh lah, minta maaf kau, memang RM2 cerita saya bukan token. Macam tu lah lebih kurang kan skrip dia nak cuba minta diskaun. Saya waktu tu kata ya Allah Rabbi, saya tu bukanlah kita jadi hero ke apa, saya pergi kata kau macam ni, kau ambil lagi saya tolong bayar. Oh dah ni saya ada duit bukan duit shilling tu lah. Saya ada duit dia tak cukup pun, rasa dalam mungkin dalam RM3 lebih, tak cukup lah untuk dapatkan 2 ketui, patut ada RM5. Lepas tu saya pergi kat anak dia tu, kata macam ni, saya bagi abang pergi ambil berapa banyak mana yang abang nak. Dia kata betul kau dia macam tu, budak-budak dia excited kan. Lepas tu dia pergi. Lepas tu mak dia macam tak payah apa, dia tak ada duit, tak cukup. Saya kata tak apa, ambil je. Saya kata berapa banyak nak ambil je. Tuan-tuan, waktu tu saya rasa Allah ajak untuk tarbiyah kita. Anak-anak dia ambil seketut je seorang. Saya kata dah ambil lah banyak, lagi boleh makan lagi. Tak, satu dah cukup. Itu namanya appreciate, tuan-tuan. Benda tu tak besar pada kita kan, besar pada dia. Satu je. Saya kata tak, ambil lebih, nanti malam boleh makan lagi. Tak boleh, satu je dah cukup. Kenyang dah makan satu. Jadi saya dapat kapal tu bungkus seorang 3 ketui. Ambil bulan pergi. Tuan-tuan, dia punya sonok tu, dia main peluk anak. Bukan mak dia main peluk saya, anak dia, ada 2 orang tu, dia main peluk kaki kita ni. Pakcik, terima kasih pakcik, kami teringin banyak hari dah nak makan ayam pakcik. Sebab dia panggil pakcik, kalau dia panggil abang tuan, saya bagi kat dia lagi kan, panggil pakcik, terima kasih pakcik, lanjut kan. Lepas tu yang kok tu sampai dia kata, adik boleh tak tinggal nombor telefon kau, nanti kok bayar balik lah semua. Kita faham susah dia, tapi dia seronok bila tengok anak dia gembira. Saya waktu tu atas motor tuan, meleleh motor ni macam sembilu kasih cerita awiyu. Nangis dia fikir, ya Allah Rabbi, anak aku buat beli ayam tak pernah dia menghargai sebegitu rupa. Bukan kata anak kita jahat, tak, sebab dia momen tu dia tak rasa special pada dia. Tapi pada budak tadi special kan, dia main, dia peluk kaki dia, menangis kata terima kasih teringin makan ayam. Dia pegang ayam macam tu kan, dia kata teringin nak pegang ayam. Nak pegang bukan nak makan, nak pegang tu pun ada satu vision dan image yang dia wujudkan dalam visual dia nak. Padahal ayam tu RM2.50 je pada kita, tapi pada dia keluarga yang sangat susah, benda tu sangat besar. Sebab tu hari ni riset yang paling baik adalah al-kayyisu man dana nafsahu. Kita muhasabah untuk terjemahkan keseronokan tu pada orang dengan kadar kemampuan kita. Itu yang terbaik. So nanti balik tengok apa yang kita ada lebih tu, kita terjemah je untuk bagi pada orang kan. Dalam kampung kita, siapa yang orang betul-betul susah, tanya dia, kak tahun ni kalau ni kak nak kuih raya apa, saya belanja. Jangan kita pergi beli yang bongok-bongok tu pergi hantar. Bongok-bongok ni kan ada kuih raya yang malam-malam harga sebalang RM5. Memang kalau makan tu haram, tak sedap tu. So kita tanya dia, try tanya. Kita provide apa yang diperlukan dengan kadar kemampuan kita ada lah. Dia kata, teringin makan ketupat. Saya pernah buat tanya pada Asnaf ni, tahun ni nak apa? Saya kata satu benda ya, saya cuba untuk bantu. Dia kata, ustaz kami teringin nak ketupat. Lepas tu 2 tahun 3 tahun lepas, saya order 1 tan tu, 1 ketupat. Bukan duit saya seorang, kawan-kawan kita pakat tumpang 1 tan, pakat bagi seorang 1 kilo. Seronok mereka. Banyak tahun dah ada yang betul-betul susah tuan, pada mereka ketupat tu benda yang nampak suasana raya. Orang main, betul orang dulu kalau kita pergi rumah dia nak kutip duit raya, dia suruh kita makan. Nak duit raya boleh, kena makan dulu. Kita muka macam jebon. Ni kita ada SOP, kita dah ada kita punya timeline ni. Nak kena pergi banyak rumah baru dapat duit raya banyak. Dia maklong tu pula suruh makan, dia tunggu pula. Kita makan Allah. Kan? Tapi orang dulu tu dia sangat menghargai benda-benda yang macam tu. Jadi sama kita hargai, kita pergi jumpa orang, tanya dia, kak saya tak adalah duit banyak kak, tapi kalau ada satu kuih raya yang kak nak bagi anak-anak makan, kak nak kuih apa? Ilmu London. Kita bicara ilmu London yang sedap tu bagi dia honok dia. Oh ni kuih apa?
kuih samprit. Cari yang mana yang betul-betul sedap. Tuan-tuan, bila barang yang sedap, barang yang elok, orang seronok dah makan. Seronok. Menggembirakan orang adalah ibadah pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dah kita dah fikir sedekah, dah fikir yang paling murah. Pergi kat Yusof Tayyub tanya kurma mana yang paling murah. Dia ada memang kurma murah ni saya beli satu kotak tu dan harga RM15. Boleh buat batu selambut. Batu seremban, tahu batu seremban? Dia punya kerah dia tu. Kalau punggai orang mati. Kalau lah ada lontar jamrah. Kalau lontar jamrah kat UKM, pakailah kurma yang paling murah ni. Macam mana orang nak makan kalau jamu dekat masjid pun orang tak akan ambil kurma tu. Kena Pak Long tu tak ada gigi tuan-tuan, sampai isyak dia duk tokok. Jadi cari, walaupun ajwa harganya mahal, RM70 1 kilo. Kita ada berapa? Ada RM10. Beli je lah 1 gram. Tapi kalau kita tak agak-agak, orang ambil tak kurma ajwa? Orang ambil. Kecuali memang kita susah. Sahabat Nabi namanya Abu Mirsad radhiyallahu anhu. Abu Mirsad ni, bila Nabi cerita buat sedekah, dia lari balik ke rumah. Bila balik entah di rumah ni tak ada apa, kosong rumah, tak ada apa, cuma ada bawang yang sebiji. Dia jumpa dengan Nabi, wahai Rasulullah, aku cuma ada bawang nak disedekahkan. Sahabat menangis tengok effort dia tu. Yang ni Allah sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah bukan tengok pada kuantiti, Allah tengok pada kualiti. Yang mana paling baik yang kamu buat. So dia tuan-tuan dengan bawang tu pun dia nak tumpang untuk sedekah. Kita tuan agak-agak kat rumah kita ada benda yang kita boleh buat sesuatu. Ada macam-macam. Cuma kita buat ataupun tidak. Maka berkat ni 10 malam terakhir ni didik diri untuk kita letakkan keutamaan pada orang juga. Kalau kita bukan orang yang pelaksana, cuba jadi orang yang provider, yang bagi orang boleh melaksanakan benda kebaikan tersebut. Kita usahakan semua boleh buat baik, insya-Allah. Semua orang boleh menambah amal, semua orang boleh buat sesuatu, maka usahakan. Dan jangan bagi berlalunya Ramadan ini tanpa ada kebaikan, sama ada kita sebagai pelaku ataupun sebagai provider ataupun sebagai mendoakan kemudahan orang. So do something, kan? Contoh macam bagi saya setiap hari ni, setiap hari kan kena sahur, buat rumah tak ada dapur, kami bawa masuk rumah tu tak ada lah nak setting kan. So setiap hari duk order makanan. So setiap kali order tu, order makanan lebih bagi dekat yang tukang menghantar makanan. Setakat 2-3 hari nanti kita order lebih tu, dia punya seronok tu ketak pala-pala. Walaupun bagi tip RM10, nampak dia punya penghargaan tu lain macam. Bukan nak kata bagi banyak, saya pun tak ada, bukan anak Papa Burger Holding pun. Tapi benda-benda macam tu pun dah cukup menggembirakan. Jadi do something. Version 1 is better than version none. Satu yang kita buat tu lebih baik daripada kita tak buat langsung. Jadi nak menambah amal, nak reset dosa ni tuan-tuan, dia bukanlah benda yang mustahil, kerana Allah SWT, rahmat Allah sentiasa ada. Pelacur yang buat dosa pun Allah boleh ampunkan bila ada ihsan pada binatang. Pokok yang merindui Nabi SAW ketika mana Nabi beralih kepada mimbar yang baru, maka pokok tu menangis, maka tu rahmat Allah bagi. Unta yang bernama Al-Khaswa, kuda saya nama Khaswa. Unta ni dia menangis saat ketika Nabi tak pegang dia, kerana itu rahmat Allah. Jadi biarlah kita juga ada sedikit tangisan kalau tak boleh ada kebaikan yang kita boleh buat. So buatlah sesuatu. Almarhum Tuan Guru Datuk Hadirin besar, dia kata apa? Jangan tunggu kaya baru nak sedekah, tapi sedekah sampai kamu jadi kaya. Jangan tunggu alim untuk kamu berkongsi, tapi berkongsilah sampai kamu jadi alim. Buatlah tuan, masing-masing ada kelebihan, ada manfaat. Barisan-barisan pendidik ni kamu akal jenuh ni kan, saya otak bersambung belakang, lepas tu kamu boleh berada di sini kan. UKM ni bukan senang nak masuk kecuali pakai kabel kan. Tapi saya rasa insyaAllah yang dulu dia tak pakai kabel ni kan, semua jenis-jenis belakang insyaAllah. Maka benefit kan dari segi bukan hanya pengkhususan untuk kita nak habiskan task kita, KPI kita, tapi more than that, ada impact sosial yang kita nak bagi pada orang ramai. Saya sebutlah pada staff-staff yang nak sambung, saya letakkan syarat untuk head of department saya. Sebab sekarang dah ramai dekat 300 orang staff. Jadi saya letakkan syarat, siapa yang nak kenaikan gaji yang satu kenaikan gaji yang lebih baik, sambung mengaji. So saya provide budak staff yang nak sambung mengaji ada beasiswa. Sebab saya link dengan pejabat zakat, saya kata staff yang nak sambung mengaji mereka termasuk asnaf fisabilillah. So zakat yang saya dapatkan daripada amil sebagai amil ni sebagai wakalah,
saya nak bagi balik kepada staf yang semua mengaji. Zakat kata boleh, tak ada masalah sebab mereka termasuk dalam 8 asnaf fi sabilillah tadi. Jadi kita, dan tajuk pun saya bagi sekarang ada satu tajuk itu dia berkaitan wakaf, tajuk ada berkaitan ini jual beli. So benda yang mana yang macam saya punya master pun tajuk berkaitan Darul Murtada, how to succeed for automation, macam Madat boleh beroperasi tanpa pada crowdfunding. So tulis something yang giving impact sosial yang besar kepada orang ramai. Sebab mungkin kita akan habis 10 tahun 15 tahun, takkan tuan nak sampai 80 tahun kerja kat sini kan, dia pun tak kelapak nak sambung kontrak kan. Tapi biar walaupun kita dah tak ada, suatu hari nanti ada benda yang kita tinggalkan di sini yang boleh memberikan long term punya kebaikan kepada kita, walaupun dengan sebab dengan pekerjaan. Jadi buat baik tidak terlimit hanya dengan duit, tidak hanya dengan harta, tidak hanya dengan idea, maka apa jua kebaikan boleh buat, just buat. Jangan fikir orang lah. Tuan-tuan bukan buat kebaikan nak menyenangkan orang. Kalau tuan fikir untuk menyenangkan orang, tuan akan sakit hati bila tuan-tuan buat tak ada sambutan kan. Buat sesuatu tak ada buat share video ilmu, tengok tak ada orang tengok. Dia tu, Ustaz saya malas Ustaz, saya buat dah Ustaz video tip kewangan, yang tengok Ustaz 2 orang, satu saya tengok sendiri view, saya lah yang menyumbang view tu Ustaz. Keesokan hari alhamdulillah Ustaz ada 1 view yang masuk, jadi 2 view, tapi dia komen, sorry cik silap view. Kalaulah itu pun berlaku, adakah merugikan kita? Tidak. Allah janji dalam Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Pada perbendaharaan Allah tetap ada kebaikan dah pada kita. Jadi saya takutlah, nothing to lose pun kan. Yang penting you try buat something, do something. Ni buat pun belum, kira duk judge macam-macam. Tak nak, orang tak ni kot, orang tak perlu kot. Itulah ilmu tu basic je Ustaz, orang tak mau dengar kan. Siapa kata orang tak mau dengar? Ada orang nak dengar macam-macam kan. Buat, kalau kita tengok kan, Khairul Amin yang duduk ajak masak-masak kan, yang duduk ajak masak-masak tu biasa kok dia buat reti buat dah. Tapi kenapa orang duk tengok juga? Sebab dia craving nak tengok. Saya rasa kalau dalam kepala otak kok kita ni, ini kok depan saya ni, ada 6,47,000 menu yang mereka dah hadam dan tengok dah ni. Cuma nak buat dengan tak buat dan dengan dak lah. Tahun ni berapa menu dah buat? Tak ada buat apa lagi. Tak apalah kok, tak ada masalah. Kita pergi tengok video orang pun dapat pahala dah kat dia. Dapat pahala kan. Tak apalah. Dapat pahala cemer dia panggil. Dalam ibadah, niat nak buat baik dah catat dalam buku amalan kita. Isya aku teringin nak masak ni, nak bagi anak bini suami aku makan. Sampai lah tak masak-masak, pahala dapat dah. Kalau terjemah buat dapat 2 pahala. Berbeza dalam Ar-Rahmannya Allah, pemurahnya Allah, niat buat jahat tak catat lagi. Ni unfair advantage ni. Niat buat jahat tak catat dalam buku amalan. Niat buat baik, baru niat dah dapat dah kebaikan tersebut. Hang buat dapat 2 tu. So saya tahulah hak dalam ni banyak dah dapat pahala niat tu lah. Dah tak ada nak masak. Tengok. Hoi, tak pernah terlepas. Kan? Tak apalah, ke depan mana tahu nanti dah 88 kan. Buatlah. So kebaikan pada yang provider. Dia provider, dia buat satu, dia tunjuk kat kita. Lah belum kita berhenti 5 minit. Tuan-tuan, buat keluar telefon Ustaz. Saya nak tunjuk. Magic ni magic. Saya selalu sebut benda ni. Ada yang tak ada telefon kau? Nak hantar nama dalam senarai asnaf ni? Tak ada kot, semua ada. Jangan nak buat cerai sangat. Okey baik, tuan-tuan tengok kat YouTube. Ni memang hari kita tak boleh nak brain kepala otak Ustaz. Okey, tuan-tuan boleh tengok cara goreng ayam. Ayam berempah. Tak mau ayam yang goreng je. Cara goreng ayam. Berapa view untuk cara goreng ayam? Mana satu lah. Tengok video atas-atas lah. Berapa? 119,000. Video kedua 62,000. So bayangkan, bila saya sebut tadi goreng ayam, tuan-tuan gelak ya. Tapi ada 60,000 orang tengok video cara goreng ayam. Saya dah tengok dah video tu, dia goreng ayam. Memang dia tak tipu lah. 62,000 orang tengok teman. Siapa yang buat video tu nanti 62,000 orang depan Allah akan jadi saksi. Sonok dah. Student kita ada 62,000. Tak ada. Hak buat video ni, beberapa orang tanya dia, Kak, saya tak adalah duit banyak Kak, tapi kalau ada satu kuih raya yang Kak nak bagi anak-anak makan, Kak nak kuih apa?
ilmu London. Kita bicara ilmu London yang sedap betul bagi dia. Tengok honok dia. Oh ni kuih apa? Kuih samprit. Oh cari yang mana yang betul-betul sedap. Tuan-tuan, bila barang yang sedap, barang yang elok, orang seronok dak makan. Seronok. Menggembirakan orang adalah ibadah pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dak kita dak fikir sedekah, dak fikir yang paling murah. Pergi kat Yusof Tayyub tanya kurma mana yang paling murah. Dia ada memang kurma yang 8.9 juta view untuk cara lipat baju. Baik, Kak, berapa tan dah baju Kak lipat? Kak, kalau tak kisahlah ahli keluarga berapa? Berapa ramai? Dulu masa dia anak ramai lah 7 orang ni, anak-anak tu dah kahwin tinggal 2 orang ni. Kalau 7 orang lah anak. Kak buat macam ingatkan anak tu tak ada dah. Saya baru nak pergi mood bawang putih, bawang merah, sedih tadi. So 7 orang anak, suami seorang. Okey, so ada 9 isi rumah lah. 9 isi rumah. Sehari pakai 2 helai baju ada lebih kurang kot no. So berapa lama dah perkahwinan? Tempoh perkahwinan? Lama dah. Pelisih betul Kak. Okey lah, 30 tahun dah. 30 tahun lah perkahwinan. So 9 isi rumah, 30 tahun perkahwinan. So kita tak 20 tahun lah. Sebab Kak tak kahwin dapat 7 orang serentak. Mesti dia ada proses dia kan. So 20 tahun. So kalau lah sehari 9 kilo pakaian. Sebab 2 helai tadi saya rasa 2 helai tu mewakili 1 kilo. So kalau kita kali dapat 9 kilo pakaian sehari. 9 kilo yang Kak dah basuh dan Kak buat, walaupun Kak sibuk kerja, balik tetap nak kena uruskan baju tersebut. Betul? Betul. Kan? Jangan kuat sangat. Tak apa, saya faham Kak. Faham. I feel. Ya, faham tak. Relax. Mak saya kerja. Kami 9 beradik. Mak saya balik pukul 12, pukul 1 tu lah dia akan lipat baju, disusun baju, diselika baju. Saya tengok macam mana kesusahan tu. Saya doa Kak beri pahala ni. Semua nak cerita sikit. Okay, 9 kilo sehari kali dengan 30 hari. 9 tu 270 kilo sebulan. Setahun bersama dengan 3.2 tan. Betul? 20 tahun bersama dengan 64 tan. Tak pernah kira. Tak, saya tolong kira dah ni. Jangan tahu. Saya tak suruh Kak kira. Dia kalut tengok. Saya dah kira dah tadi. 3.2 tan sebulan. Setahun. 10 tahun 32. 20 tahun perkahwinan tadi ni sebuah dapat anak 7 orang apa semua tu 20 tahun lah perkahwinan. Tak boleh kira semua, takkan beranak-beranak terus 7 orang serentak kan. Jadi untuk 20 tahun average umur perkahwinan tahun Kak kahwin ni dah 64 tan pakaian yang Kak dah basuh. Kalau nak pindah rumah 64 tan pakaian ni kena ada berapa lori agak-agak. So bayangkan, yang ni kan Kak seorang je, kita semua pun sama lah. Saya ada 6 orang anak, saya ada isteri, so 8 isi rumah. So berapa tan dah baju yang kita uruskan ni? Pernah tak kita sebarkan ilmu tu? Tak, sebab kita rasa ilmu tu adalah lipat baju je. Baik, tadi berapa view lipat baju? 8.9 juta manusia yang menonton video hanya dengan cara lipat baju. The moment kita rasa ilmu tak guna pada kita, ada orang yang rasa ilmu tu berguna. Itulah manfaat. Okey lah, tak mau lipat baju. Saya lipat baju pun tak mau, Ustaz. Saya memang perosok bawah katil. Okey, tak apa, fine. Kencana. Okey, tuan-tuan tulis cara how to open a door. The atau O boleh guna je. How to open the atau a door boleh guna. Dua-dua. Berapa view? How to open the door. Berapa? 6 juta view how to open the door. Baik, tuan-tuan scroll ke bawah sikit. Tu ingat saya muhang, aku tak muhang apa. How to open the door in Korea. Berapa view? Tuan-tuan scroll je ke bawah. 122 juta view. Saya betul ke saya salah ni? Cuba tengok. Betul kan? 122 juta view how to open the door in Korea. Dan saya dah tengok video yang gedik, tengok dah. Saya dah tengok dah video tu. Memang dia buka pintu, dia pegang tombol, dia tolak, dia pegang tombol, dia tarik. Itu je video dia. 122 juta manusia yang menonton. Tuan-tuan, siapa yang buat video tu? Depan Allah kelak ada 122 juta manusia akan bersaksi. Tuan-tuan, 4 kali ganda ratio daripada penduduk Malaysia tengok video dia.
hanya dengan cara buka pintu. Fakulti mana di UKM belajar cara buka pintu? Fakulti mana? Tak ada. Maksudnya ilmu ni tak perlu belajar pun reti, tapi ada orang belajar tak? Belajar. Dan tuan-tuan selah kata kunci apa pun, cara bernafas, cara berak, cara kencing, cara berjalan, cara segala bentuk cara tu ada orang yang buat dan ada orang yang ada provider dan ada yang feeder. You pilih, you nak yang mana je. Kalau you tak boleh jadi orang yang bagi manfaat, you ambil manfaat itu. Itu kebaikan. Give and take. Okeylah Dato' Ustaz, saya tak tahu nak buat apa-apa ni Ustaz. Saya pening kepala Ramadan. Tulis cara tak buat apa-apa. Tulis last. Cara tak buat apa-apa. Cara tak buat apa-apa. Baru tuan-tuan tak nak buat apa kan? Okey, tulis cara tak buat apa-apa. Ada. Saya tengok dah kau. Saya tak scam. Berapa? 543,000 view, betul? 1,5 juta orang tengok. Cara tak buat apa-apa. Kita suruh tengok mana dia tak buat apa-apa. Lah, dia buka video pula dah. Video asal dia. Nanti tuan-tuan share, nanti. Jangan tengok sekarang. Nanti tuan-tuan dah rajin sikit, tuan-tuan tulis. Video asal dia enggak ngapain 2 jam. Tuan-tuan, saya tak mohon tuan, saya tengok video tu 2 jam. Sebab saya jenis orang yang tak boleh, saya tak puas hati kalau saya nak tengok betul ke tak. Tapi saya fast forward lah sikit. Kadang-kadang laju-laju tu, dalam tempoh 2 jam tu memang haram dia tak buat apa-apa. Berapa view tuan-tuan? 8.7 juta view. Nanti tuan cari tengok. YouTube bayar dekat dia as a monetize RM50,000. Dengan apa dia buat? Tak buat apa-apa. Maksudnya, tuan-tuan dengar ni. Maksudnya kita yang duduk dalam dewan ni, saat lagi keluar dalam program ni, tiba-tiba tuan-tuan tak tahu nak buat apa-apa dan tuan-tuan tak buat apa-apa. Tuan-tuan lagi tak guna pada dia yang tak buat apa-apa. Sebab at least dia do something untuk nak abang kata dia tak buat apa-apa. So tuan-tuan percayalah, saya yakin di depan saya ni orang yang you boleh jadi provider lah, orang yang buat, bagi orang buat benda baik dengan apa yang you ajarkan, yang you sebarkan. Macam-macam ni saya rasa pengalaman yang ada sebagai pendidik. Kamu dah jumpa beribu pelajar, kamu dah jumpa macam-macam perangai kan, kamu dah jumpa macam-macam PN. Maka daripada kehidupan kita ni, storykan balik kepada orang sebagai benefit. Buatlah apa benda yang baik kan. Kalau dalam bidang pentadbiran, cerita tentang pentadbiran pada orang, cerita dalam bidang kewangan, cerita kewangan hari ni banyak mana orang kena scam kan, orang yang duk kena tipu masuk 20 cuci 30 apa semua tu kan. So kita lah sebagai provider yang nak bantu orang. Itu sebenarnya riset bukan soal kita. Riset adalah soal kita nak membetulkan ummah secara keseluruhan, insya-Allah. Jadi terima kasih pada Cik Firdaus, Cik Khayyum, mereka ni sahabat dia ni kan. Jadi atas kesempatan untuk jemput, minta maaf lah saya terpaksa ubah beberapa kali sebab ni clash jadual tu. Macam hari ni lapang sikit, ada 3 program. Pagi tadi tanyalah ustaz sini, patutnya ni pukul 11 ada nasi lemak kopi tapi saya dah bagi dia nak tukar lagi, takut kena menyumpah dengan apa pula. 6-7 kali email dia hantar kata macam macam ni. Jadi nasi lemak kopi saya ganti dengan adik. So petang ni last ada satu lagi program di TV 9, terus saya balik Kedah lah. Esok malam datang balik ke KL. Jadi hujung Ramadan ni memang dia pack sikit. 10 hari ni almost setiap hari ulang-alik Kedah KL kan. Sampai rasa hak jaga tu meluat dah tengok muka saya kan. Tapi setiap orang ada tanggungjawab, maka deliver tanggungjawab dengan baik yang mana kita boleh lah. Saya doakan tuan-puan semua barisan-barisan pendidik ataupun bahagian pentadbiran di UKM, Allah mudahkan urusan, Allah memberikan manfaat berpanjangan kepada semua anak murid. Kemenjadian anak murid yang ada di luar sana tu, moga pahala sampai kepada tuan-puan. Mereka jadi pendidik dah, mungkin ada yang dah jadi cikgu, yang dah jadi pesyarah, jadi usahawan, jadi yang apa-apa pekerjaan mereka, moga pahala sampai kepada tuan-puan semualah. Jadi terima kasih. Dan saya pun, isteri saya baru sambung UKM kan, buat di PLI. Jadi kerap untuk mai ni. Jadi ada kebaikan dan ada tunjuk ajar yang baik. Semoga semua dapat kita belajar bersama, insya-Allah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan pantun sebab saya cara pengacara ni dia ni banyak pantun. Yang jawab.
Kena beli ya. Makan maruku dengan toyu, thank you, I love you. Terima kasih Ustaz. Betul, sebelum ni kita memang ada pantun, tapi hari ni kita nervous, pantun pun ada Ustaz. Okay, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah mengizinkan kita untuk bersama dalam majlis ilmu dalam penuh keberkatan ini. Kita telah pun mendengar perkongsian yang begitu bermakna daripada Ustaz Muhammad Yaakob Yusra